Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum geng. Okay, baik. Hari ni kita sambung lagi untuk Bitcoin. Semalam tak ada video sebab malas nak buat. Okay, hari ni uh daripada resist ini 4 hour punya charting untuk Bitcoin. 4 hour agak complicated sikit tapi tak apa, saya akan terangkan sikit-sikit. First kita nampaklah resistance line. Saya lukis dari sebelum ni pun. Memang sejak dia naik dari FOMC tu dekat sini. Jadi adalah 2 point lah dari ATH sampai ke sini. Kenaikan selepas FOMC, kita boleh buat downtrend lah. Maksud saya resistant. Betul, downtrend. Maksudnya dia tak dapat menembusi resistant di atas ni lah. Jadi kita boleh buat line. Dan selepas je point kedua, lepas kenaikan daripada FOMC punya penurunan interest rate, jatuh mendadak ya. Saya terkejut gila. Dan sebenarnya kalau kita tengok dari, kita zoom out, dia testing daripada kita punya support line ni lah. Ini mula dari Mei sampailah ke Julai ni, dia resistant lah, area resistant. Jadi lepas dia naik je ke atas, all time high, dia consolidate, turun-turun, naik balik, turun dan test lagi Jadi resistant ni telah menjadi support barulah. Kita tengok kalau dia bocor, maksudnya support ni tak kuat lah. Alright. Nak kata fundamentalnya, saya macam tak adalah whale besar-besar jual segedebuk Bitcoin diorang ke apa. Tapi mostly sebab sentiment agak bearish lah. Walaupun telah diturunkan interest rate oleh Fed, tapi nampaknya yalah, seperti yang saya telah sebut dalam video sebelum ni, dia dah price in dia dah factor in bullish sentiment tu lah. Jadi waktu sebelum ni orang macam berharap, jadi sebab tu dia naik awal. Jadi bila dah news tu telah berlaku, dia tak segempak seperti yang dulu mereka harapkan lah. Jadi bila dah sampai berita tu, jatuh. Harga pun jatuh, lagi jatuh. Okay, ini adalah 4 hour. Dia zoom lagi. Ini adalah dalam range September. Awal September sampailah ke hari ini. Dan ini pula ada resistance line. Saya tunjuk ni. Dari 19 September. Sejak kenaikan harga selepas FOMC pun penurunan interest rate, sampailah ke sinilah puncaknya. 25 September adalah juga resistance line. Sebab ini saya buat dari 1 hour punya charting lah. Jadi dalam 4 hour pun boleh nampak. Dan itulah, memang candle merah pun besar-besar. Volume kita tengok kat bawah ni, volume merah pun besar. Jadi memang tak dapat, tak ada breakout ke apa. Jadi memang harga menuju ke bawah lah. Alright. Dan dia dah telah pecah kita punya uptrend ni. Uptrend ni saya dulu lukis sebelum ni. Sebab hari tu dia jatuh. Saya tak pasti. Saya rasa hari tu saya ada buat macam ni. Tapi sebab dia dah pecah, saya buat yang baru. Jadi ini pun dah pecah. Saya rasa better kita didik lah. Okay, so tak serabut. Kita fokuskan untuk horizontal line punya support ni lah. Seperti yang telah saya tunjuk di awal video tadi. Bigger time frame, bigger picture, dia sedang testing support baru lah. Sebab sebelum ni dia resistant. Tapi setelah dia pecah ATH, dia test support di kawasan 108-109 ribu USD. Okay. Dan kotak purple ni adalah fair value gap lah. Dan dia juga nak kata tak adalah test area fair value gap saya dapat dari sini. Tapi boleh kata dia test support line dekat 108,000 ni lah. Jadi ke mana harga nak pergi lepas ni? Tadi saya tengok Bitcoin punya fear and greed scale adalah dalam 23 macam tu daripada 100. 23 maksudnya bearish lah. Orang takut, orang fear. Jadi fear adalah waktu yang sesuai lah.
Ini bukan financial advice. Ini bukan buying call, bukan selling call. Dalam trading ni, uh, kita kena ambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau biasanya kalau anda tengok sejarah pun, orang yang pegang satu Bitcoin pun, kenapa dia boleh pegang satu Bitcoin tu? Sebab dia orang ada diamond hand. Dia orang tak jual pun, dia orang pegang je. Kadang dia orang punya apa ni? Contoh, average harga dia orang beli jatuh. Kadang dia orang lagi top up, dia orang tak jual. Alright. So saya nak tambah sikit. Ini fair value gap yang saya dapat lah. Sebab daripada harga kenaikan, jadi dia buat key level baru, key level, sini bawah key level, lepas tu ada fair value gap, lepas tu dia turun ke sini key level, lepas tu ada fair value gap, naik lagi, break of structure. Okay, dari bawah lah, break of structure, dan adalah area fair value gap. Jadi ini adalah persediaan kalau dia turun bawah lagi lah, kita nak target harga tu boleh landing dekat mana ya. Jadi setakat ni memang nice lah harga dia. Saya pun sebenarnya sebelum ni pun saya ada cakap tentang divergence ya. Walaupun harga dia naik, dari sini dari sini April ni dia naik. Kalau dia naik tapi volume dia jatuh, itu maksudnya divergence. Divergence ni adalah macam percapahan lah, mencapah. Dua-dua volume dan price action bergerak dalam arah yang berbeza. Satu bergerak ke atas, satu bergerak ke bawah. Jadi maksudnya adalah kalau price action menaik tapi volume rendah, maksudnya dia macam kereta dah habis minyak. Kereta dah habis minyak. Jadi boleh fikirlah, kalau kereta dah habis minyak maksudnya apa? Dia nak cari stesen minyak ke? Dia boleh jalan lagi ke? Ini bukan financial call, bukan financial advice, bukan buying call, bukan selling call. Itu adalah perumpamaan je lah. Jadi kita tengok kalau dia dah lepas support ni, dia tak tahan, mungkin dia ke bawah. Kalau dia tahan, mungkin dia test sini dulu, resistance line ni. Saya panjangkan lah. Okay. Biasa macam tu lah, dia akan test lah sama ada fair value gap area kat sini. Maka saya okay. Mungkin dia akan test kotak purple atas ni, 111,000 USD ataupun paling-paling pun 112 lah. Okay, area sini lah biasanya. Mungkin dia ada terkeluar sikit ke apa ke. Jadi tengoklah macam mana harga dia bergerak. Tapi sekarang saya tak pasti untuk indikator stochastic RSI, sebab saya punya trading view ni free je, boleh letak dua indikator. Sebab saya suka volume dengan EMA 200 ni memang terbaik lah untuk swing trade. Sebab tak silap saya dari Sifu saham siapa, Tuan Sulaiman apa tah, yang selalu buat live saham, dia pernah kata lah kalau stok, dia pernah kata dia guna EMA 200 kot. Tak silap, yang saya ingat 200 lah, tapi saya tak pasti EMA ke SMA ke MA ke. Tapi setakat ni saya guna EMA. Dia kena confluence dengan pelbagai benda yang lain lah. Sebab kita tak boleh indikator semata-mata. Kita kena guna technical analysis, fundamental, sentiment, apa semua tu. Okay, dia bukan satu indikator boleh terus buy, boleh terus sell. Okay. Dia kena factor in semua benda lah. Sebab ini trading. Melibatkan emosi manusia, emosi robot trading, quant, dan lain-lain lagi. Jadi untuk yang berminat, kalau ada yang berminat untuk saya tengokkan XRP, Ripple, boleh komen. Kalau ada sambutan, InsyaAllah bolehlah saya usahakan. Dan saya akan tunjuk untuk Ethereum lah.
Ethereum pun bocor kita punya uptrend ni, tapi dia daripada fair value gap yang kat bawah ni, dia sentuh nice je. Kita mungkin lepas ni dia akan test balik kotak purple, tapi saya rasa dia akan test sinilah, line putih ni. Sebab apa? Sebab dia consolidate sebelum dia pecah. Maksudnya support dia test lagi. Support line tu ada lagi. Jadi bila support tu dah pecah, dia akan jadi resistant lah. Harga akan bergerak ke arah liquidity. Okay. Kotak purple tu adalah area liquidity lah. Sebenarnya support dengan resistant pun dikira bolehlah juga dikatakan sebagai liquidity, sebab macam sama, macam lain, tapi konsep dia adalah ada orang nak jual, ada orang nak beli. Kat situ ramai orang jual, kat situ ramai orang beli. Alright. Jadi saya nak tunjuk sikit lah. Untuk hari ni punya market, BTC negatif 1.6. Kalau tak silap saya 3 hari lepas, 4 hari lepas, macam 0% je. Harga stagnan sebab tu dia consolidate. Ethereum consolidate, BTC macam tu je. Dia lama. Tak silap saya dia static macam lama lah juga. 5 hari macam tu adalah kot. Ni dia dah jatuh. Jadi ia membuka peluang lah kepada traders di luar sana. Ini bukan financial advice, bukan buying call, bukan selling call. Pilihan di tangan anda. Buat research sendiri. XRP pun negatif 2.6%. BNB saya tengok dah harga 900 lebih USD. Sol negatif 1.4. Tu dah teruk dah tu hari tu, tak silap. Dari 250 hari tu dia dah turun negatif 20%. Okay, untuk harian pula. SPL saya tak tahu apa. Z hari tu ada juga. FX negatif 9%. MNT hijau, power MNT. Saya rasa saya dah hold MNT ni. Bukan financial advice, bukan buying call, bukan selling call. MNT ni sejak 0.7 kot saya pegang. Sekarang dah 1.8 kot macam tu USD. Tapi saya dah take profit lah. Jadi itulah. Sebelum saya akhiri video, terima kasih kepada yang sudi support. Alhamdulillah views di YouTube meningkat. Kalau nak lagi video berkualiti, bolehlah subscribe channel saya, follow channel saya. Nanti saya beli laptop, tolonglah sponsor. Tolonglah sponsor beli laptop. Senang sikit nak edit. Lepas tu boleh lagi saya buat video fundamental analysis ke, nak tunjuk-tunjuk sikit macam mana apa yang berkaitan dengan Bitcoin, macam mana Bitcoin berkaitan dengan fundamental analysis, intermarket analysis lah, kesimpulannya. Jadi terima kasihlah kepada semua yang support dari hari pertama sampai ke hari ni. Saya buat ni lillahi ta'ala je. Kalau ada bonus adalah, tak adalah, tapi saya enjoy lah buat benda ni. Sebab bagi saya trading ni lebih kepada psikologi lah. Dia macam tu lah. Kalau kita pandai kawal emosi kita, jadi kita boleh ambil kesempatan lah di atas kesempitan orang lain. Di samping itu kita buat duit juga. Tapi dia tak salah sebab bukan kita yang kawal orang punya keputusan. Jadi bergantung kepada diri sendiri. Kalau anda pandai kawal emosi anda tahu risk management anda, itulah yang terbaik. Bacalah buku, tengoklah video banyak-banyak kat YouTube tu. Berlambat dah sekarang Sifu. Bukan nak kata Sifu Forex, mungkin ada lah, tapi mungkin kena tapis jugalah pengambilan ilmu tu. Saya boleh recommend Tuan Muras X lah. Dia pun ada buat YouTube channel. Saya belajar support dengan resistance je, baru je lagi dengan dia. Tapi nak kata kalau yang systematic punya ilmu, saya boleh katakan bacalah buku. Saya cadangkan buku yang dah lama-lama lah, 1950-an macam tu. Buku bahasa Inggeris lah banyaknya.
Kalau buku Melayu mungkin ada, tapi harga satu buku saya tengok dekat Shopee hampir RM280 ke atas lah. Ada yang hampir ke 200, 300. Tak apa, ilmu tu kita pakai untuk seumur hidup. Bukannya sekali guna terus tak guna dah. Sebab benda ni kita apply in real life jadi bila dengan membaca tu ia akan menambah kepada kekuatan diri kita untuk menahan emosi lah. Kalau jatuh, apa kita nak buat? Kalau naik, apa kita nak buat? Sebab tu kalau macam ada orang beli dekat bawah, naik sikit dia terus jual. Dia tak tengok kat resistance ke, dia tak ada target ke, dia tak letak TP, take profit. Kadang dah jatuh, apa nak buat? Nak tambah ke, nak tambah position ke, nak stop loss ke. Okay. Jadi insyaAllah itu je lah untuk video hari ini. Kalau minat untuk saya buat technical analysis untuk Ripple, XRP, insyaAllah saya boleh buat kan. Sebab saya rasa ramai juga orang yang ada XRP dekat Malaysia ni. Tapi saya sendiri dah tak trade sebab XRP ni saya guna perantara je lah, macam nak hantar dari satu exchanger ke exchanger lain sebab dia murah laju pun laju. Itu je lah, memang itu kegunaan dia. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.